Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurwizawani binti Abdullah, wartawan TV PSS SMK Bum Bum. So, pada hari ini kami ingin menunjukkan apa yang berada dekat studio kami. Jom ikuti saya. Di sebuah pulau yang dikelilingi lautan biru, berdiri sebuah sekolah yang percaya bahawa setiap suara mempunyai nilai, setiap cerita berhak didengar. Inilah kisah TV PSS SMK Bum Bum Sempurna. Setiap program sekolah mempunyai kisah dan TV PSS menjadi mata yang merakamnya. Setiap detik, setiap kejayaan, setiap kenangan. Walaupun baru sahaja dilancarkan pada tahun 2025, studio TV PSS SMK Bum Bum Sempurna melakar beberapa kejayaan. Jika dulu ruangan ini kosong, bilik yang kecil, tetapi dengan semangat yang ada, studio TV PSS bangkit dan memberikan liputan yang terbaik. Pada tahun 2025 sehingga 2026, pelbagai program telah dilaksanakan dan juga pelbagai pertandingan telah kami sertai. Setiap pencapaian menjadi bukti TV PSS terus berkembang, bukan kerana peralatan yang hebat, tetapi kerana semangat sebuah pasukan. Kami percaya sebuah kamera mampu merakam kenangan, sebuah mikrofon mampu menyampaikan ilmu, tetapi sebuah TV PSS mampu mengubah masa depan. Kami bukan sekadar membuat siaran, kami mencipta inspirasi semua. TV PSS SMK Bum Bum, suara kami, cerita kami, aspirasi bersama. Saya Syarul Afiq bin Mahathir dari Bum Bum TV PSS. Bersama saya yang berhormat Dato' Haji Muhammad Yusuf bin Haji Abdal. Apa kabar, Dato'? Alhamdulillah. Adik okey? Baik, alhamdulillah. Ini seperti curriculum, co-curriculum dan alawan murid akan. Assalamualaikum, sekarang saya bersama Puan Hajar Rozita binti Anju, Pegawai Pendidikan Daerah Pejabat Pendidikan Daerah Sempurna.